Okey, kita nak masuk kepada part macam mana Daddy dengan Ina ni kan boleh berkenalan dengan Jawahir Travel ni. Saya pun sebenarnya, okey, katalah pak saya dulu kan, saya pun sebenarnya saya tidak follow secara dekat kehidupan artis-artis ni kerana saya lebih sibuk dengan kerja-kerja dakwah. Sebab sebelum daripada ni saya sepenuh masa sebagai pendakwah dan penceramah di Lembah Kelang ni. Saya ada tauliah mengajar daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Kemudian pada masa yang sama saya juga full time menguruskan perniagaan lah. Sekarang menguruskan Jawahir Travel lah kan. Cuma saya mendengar secara, orang kata mendengar dari jauh berita perkahwinan you all. Dan saya masa itu saya sendiri secara peribadi saya terinspirasi dengan kisah Ina ni kerana jalan cerita kehidupan dia lebih kurang sama dengan jalan cerita mak saya, which is mak saya ni namanya Jawahir. Jadi Jawahir Travel ni adalah nama kepada mak saya. Seorang, kalau kita tanya mana-mana individu pun kan, siapa insan terbaik dalam hidup you, maknanya setiap orang akan sebut mak dia lah. Kan? Ibulah makna mak kita paling baik, mak dia pun paling baik. Sebenarnya siapa paling baik sebenarnya? Sebenarnya adalah mak kepada hidup kita masing-masing kan? So bila begitu saya pun minta lah dengan tim saya, cuba mana-mana tim yang kenal dengan dia orang ni, cuba bagi tahulah, kata kita sponsor bagi hadiah percutian lah pada dia orang, tengok macam mana. Itulah you all pula macam mana ketika menerima approach daripada tim saya ni, wujud ke tak syarikat ni ke skema ke apa ni kan, macam mana? Cuba share sikit. Saya sebenarnya sebelum kami nikah tu, saya dah cakap awal-awal lah dekat Ina kan, saya tak mampu nak bawa awak honeymoon luar negara ni kan. Kan kita ni macam kita pun nak kahwin dalam masa dekat ni kan, macam banyak nak guna banyak kan. Kemudian saya cakap ke dia, sebelum tu masa kami berkawan ni kami pernah pergi ke musim. Saya cakap musim sebenarnya cantik kan. Betul kan? Pantai dia cantik lah. Pantai cantik kan. Dia kata ni level-level Maldives ni. Daripada Maldives baik. Maldives of Malaysia. Maldives Malaysia kan. Dia kata baik saya bawa awak pergi musim ni. Saya bawa pergi musim kan. Nanti lagi semua kan. Dia kata okey lah, dia pun suka kan. Sebab saya memang ni sampailah Jawahir pun sebenarnya kan sikit wanita kan, sebenarnya yang dia pandang pada lelaki bukan harta, tapi yang dia pandang pada lelaki adalah satu tanggungjawab. Ya betul. Itu benda tu boleh pikat hati wanita lah. Lepas tu bagi tahu kan saya, bagi tahu kan. Tapi masa tu bila bagi tahu ada satu ni kalau ini ada kita ni. Masa tu saya ni jenis dah macam trauma tau. Sebab kita selama banyak sangat travel yang ajak kami pergi umrah, yang ajak kami, semua tak pernah jadi. Okey. Lubang ni yang first tu Ustaz, yang jadi bawa. Jadinya saya jadi serik. Maknanya dah ada dah beberapa sebelum tu. Daripada 2008 macam-macam travel. Yang sampai saya pun kena turun dengan anak-anak, bawa anak-anak kecil kan. Tolong bantu. Kita ni semangat kan. Lagi-lagi kata nak pergi umrah, lagi-lagi kita lagi semangat kan. Sampai tahap bila Jawahir offer, jadi saya macam tak adalah. Rasa macam nak tutup hati lah. Macam dengar masa keluar kanan keluar kiri. Sebab dah terlalu banyak sangat Ustaz. Jadi kita jadi serik. Tapi bila Jawahir Travel ni betul-betul dia kata kita kena buat pasport cepat dia. Baru saya macam betul ke? Bukan macam masa dah hantar sampai apa kan? Bila dah hantar dekat sampailah yang Ustaz bagi saya tiket tu, baru dia kata betul lah bang, kita nak pergi. Sampai macam tu Ustaz. Yang tim saya approach tu Khairul lah. Ya saya lah. Okey. Saya relax je bila saya dapat tahu, saya relax je. Saya macam tak ada langsung teruja ke tak ada. Sebab saya dah serik dan lari lah dengan faham puji apa kata-kata yang macam-macam lah, janji tu kan. Janji dicapai. Jadi saya macam dah tapi bila dah hantar tu dah ni, baru kita kita dah kena simpan duit, standby duit,
baru rasa tu baru datang. Itulah puncanya. Dan Alhamdulillah sampai sekarang ni hubungan dan kita berkenalan kalau dengan saya hari pertamanya masa pelepasan dekat airport tu lah. Sebab sebelum tu kita macam saya pun banyak dengan kru Jawahir kan. Masa tu tak macam kenal lagi dengan ni Zakwan selalu selalu kata saya ni khususan Ustaz Abdullah Ustaz. Saya cakap alamak Ustaz kan. Ustaz. Saya dah pula terfikir Ustaz Abdullah takutnya orang tu mandi dah ke. Ya Allah, ingatkan dah berusia. Betul sebab dia founder kan. Ya. Lepas tu saya pun ingat macam bila jumpa kat airport tu. Ya Allah, Muda lagi, bayar-bayar kita je. Tapi Zakwan lagi muda lah. Maklumat penonton, saudara Zakwan ni berada di belakang tabir kita. Betul. Kita punya teknikal hari ni. Dan Alhamdulillah kita bila dapat tu, kita pun sangat-sangat berbesar hati dan bersyukur dan rasa ya Allah, apa yang kau nak bangkitkan dekat aku. Rasa sangat tak tahu nak cakap macam mana. Betul Ustaz, saya sebenarnya dah kan macam Ustaz cakap tu lah, betul lah. Kalau kita ni macam saya ni ingin nak bawa isteri ni pergi honeymoon untuk perkahwinan kan. Kalau boleh kita orang lelaki ni macam-macam kita nak bagi pada family lah. Macam contoh macam wife isteri saya cakap tak payahlah bang, kita dah tua dah, tak payahlah honeymoon kan. Tapi saya still nak bagi juga dan datangi Jawahir itu lagi terus kita ke luar negara kan. Asalnya kita nak buat dalam negara je. Masa tu kita bagi trip ke Jakarta Bandung kan. Jakarta Bandung menaiki bush train kat sana. Alhamdulillah. Okey, menarik. Kita nak tanya beberapa soalan lagi pada Daddy dengan Ina. Okey. Kita tahu sekarang kan ujian-ujian dalam kehidupan ni banyak, terutama untuk yang berumah tangga kan. Daripada saya dengan cerita you all tadi, maknanya cerita you all ni daripada dua sisi yang berbeza. Dengan Khairul daripada sisi kehidupan you dulu kan. Lepas tu daripada Ina punya sisi kehidupan, sehinggalah Allah mengaturkan begini kan. Katalah satu perkataan yang saya nak tanya, yang you all boleh gambarkan tentang kehidupan you all sekarang dengan kehidupan dulu yang Allah susah atur pelbagai macam-macam ujian rajau, macam Ina sampai duduk Kelantan kan, macam Daddy dah beberapa negeri merantau dan sebagainya sehingga berjodoh, sehingga sekarang lah apa yang Allah bagi pada you all sekarang kan. Kehidupan you sekarang ni, kalau you boleh gambarkan dengan satu perkataan, apa dia tu? Satu je Ustaz kan? Satu je. Sebenarnya kalau kita nak describe ni, pada saya satu tak cukup Ustaz. Tapi kan sebab kita nak ikutkan Ustaz tu, saya pilih yang satu ni, pada saya ialah tenang. Tenang. Saya rasa memang Alhamdulillah dipunyakan ketenangan. Macam walaupun dulu saya berseorangan, dan sekali saya jaga 4 anak yang dengan saya ni, dan plus anak saya pun masih lagi ialah kan di bawah tanggungan kita, masih lagi anak saya dan ada seorang isteri. Walaupun tambah lagi komitmen, tapi saya rasa inilah ketenangan yang saya rasa yang mahal yang Allah bagi kan. So saya sangat bersyukur lah kan. Sebab walaupun hari ke hari tu sibuk, tapi saya masih rasa punya ketenangan kan untuk mengharungi itulah bersama dengan si tadi. Kalau Ina sendiri macam mana? Kalau saya satu je yang pilih sabar. Sabar. Sebab elaborate sikit lah sabar tu. Daripada ujian saja, daripada 2006 saya banyak saya sabar. Hampir 20 tahun yang lepas kan. Sabar. Dan apa yang Allah bagi sekarang ni berkat kesabaran. Ini berkat kesabaran. Betul. Yang tu saya setuju. Berkat kesabaran saya. Itu pun yang bagi kekuatan tu Allah. Kan? Okey, kalau saya nak cungkin sikit lagi kan, apa you all punya rahsia kan, sehingga boleh sabar begitu,
sehingga orang kata melalui sisi-sisi kehidupan yang pelbagai. Ada tak rahsia yang mungkin boleh share dengan dia orang? Okay, Ustaz. Satu, macam saya cakap tadi, saya ni diuji dengan masalah peruntuhan lah. Bukan masalah lagi dah, tentang rumah tangga saya sendiri. Dan antara yang terbuka hati saya untuk bernikah semula ada formula lah. Sebab bila saya tengok first time Nina dekat rancangan televisyen tu, saya macam terfikir, wah, ada juga perempuan yang dia utamakan maksud dia akhirat. Kan dia dah tak tengok lah dunia ni, dia hanya jalankan sebagai amanah khalifah Allah, muamalahnya dan sebagai dia sebab ada dunia dan akhirat. Maksud dia lebih kepada akhirat. Dan jadi saya pun terbuka dan pesan sajalah, kalau kita ni jaga hubungan kita dengan Allah dan kita usaha cari akhirat tu, insyaAllah dunia akan menyusul. Setuju? Cumanya untuk pasangan lah, tak kira yang baru ke yang lama kan. Komunikasi tu penting lah. Contoh kan macam saya pun bila saya berkenalan dengan Ina ni, masa tu bila berkenalan, saya bukannya Ustaz kita nak cinta kita tak, tapi saya cakap dengan dia, hubungan ni saya bukan nak suka-suka kan. Kalau boleh saya memang melamar dia dan tu. Dan bila saya melamar dia, dengan serius. saya melamar dia dan saya terangkan kedudukan kewangan saya macam ni, kerjaan saya sekarang macam ni kan, apa saya punya plan, apa yang saya ada, apa yang saya ada. Maksud dia kita teluskan. Saya tak nak macam apa-apa rahsia ke, saya tak nak yang Ina tahu daripada orang lain, daripada pihak lain kan. Komunikasi tu pada saya ni. Dan satu lagi macam tu lah, saya admire lah dengan tahap kesabaran ni kan. Saya pun harap macam kami diberi kekuatan untuk bersabar, sebab akan hidup ni memang hari-hari akan Betul. Ina, apa rahsia boleh sabar hampir 20 tahun yang lepas kan? Dia sebenarnya kalau untuk pasangan adalah kejujuran, keikhlasan, ketulusan daripada pihak kedua-dua pihak. Dan saya nak cerita sikit, selama saya berkahwin sebelum ni, kalau gaduh tu macam susah. Macam 1 jam 2 jam tu rasa gelisah. Jadinya sentiasa bermaaf-maafan lah. Maksudnya kita lah sebagai seorang isteri, untuk semualah yang ni, untuk semua, walaupun kita yang menang, tapi kita kena minta maaf dengan suami. Sebab suami ni kalau saya tengok lah, dia ketua, dia nak orang hormat pada dia. Jadi kalau kita seorang perempuan yang sentiasa nak tinggi, rosaklah rumah tangga tu. Jadi kita kena mengalah. Saya selalu macam tu dengan arwah dan juga dengan Lady. Saya suka jujur, bercakap jujur kalau ada masalah, cerita. Dan kalau kita tahu dah, walaupun dia yang salah, kita betul, tapi saya akan minta maaf juga. Dan itulah tips macam mana kita nak kekalkan hubungan kan, bahagia sampai bila-bila. Okey, kita dah berada di penghujung podcast kan. So saya nak minta Khairul dan Ina bagi kata-kata akhir kepada penonton kita, apa yang datang daripada lubuk hati Khairul dan Ina sendiri. Silakan. Okay Ustaz, pada saya Ustaz, kita kena yakin yang Allah ni maha baik, dan memang semua ujian tu untuk kita di-upgradekan kita punya darjat. Sama ada kalau tak darjat kita ni di-upgrade di dunia ni, kita kena yakin yang nanti dekat syurga nanti memang Allah akan balas. Okey, para penonton sekalian, jangan lupa untuk follow social media Jawahir Travel and Tours, Jawahir Travel, pilihan utama warga emas. Dan boleh follow juga social media Daddy untuk berkenalan lebih dekat dengan Daddy dan juga Ina Naim. Dan insyaAllah kami akan ke Turki pada tahun depan, bulan April, musim bunga. Kita bawa khas bersama dengan Ina Naim dan juga Khairul.
So kalau ada mana-mana yang berminat nak follow bersama dengan kami, boleh klik ataupun boleh hubungi nombor yang ada dekat link yang tertera.